5 kesilapan yang menyebabkan Jumaat kita jadi sia-sia dan nothing. Nasihat ni especially untuk jemaah lelaki. So tolong jangan skip. Kalau korang skip tengok video ni, rugi sebab Jumaat kita jadi sia-sia. Assalamualaikum warahmatullahi. Bila sampai je hari Jumaat, ramai dalam kalangan kita kadang-kadang dia melepaskan kelebihan yang ada pada hari Jumaat. Dan hari ni saya nak share 5 kesilapan yang kita buat menyebabkan Jumaat kita jadi nothing dan sia-sia. Nombor first, yang pertama ni, saya percaya ramai dalam kalangan kita akan terlupa nak buat terlepas pandang. Kesilapan yang pertama, bila sampai hari Jumaat, kita lupa nak potong kuku, kita lupa nak berwangi-wangian, kita terlupa nak kemas cantik apabila pergi ke masjid. Ingat, kita dituntut untuk buat apa yang saya sebut tadi sebelum pergi solat Jumaat pada hari Jumaat. Yang kedua, ramai dalam kalangan kita, especially lelaki, antara 2 khutbah dia lupa waktu itu adalah waktu mustajab berdoa. So itu kesilapan kedua, dia terlupa nak berdoa di antara 2 khutbah ketika solat Jumaat. Yang ketiga, ramai dalam kalangan kita dia terlupa untuk membaca Al-Kahfi pada hari Jumaat. Kita kena ingat, Al-Kahfi bila kita baca pada hari Jumaat, di antara 2 Jumaat, Allah akan berikan cahaya kepada kita. Yang keempat, kesilapan kita yang keempat ialah pada hari Jumaat kita terlupa untuk membaca doa. Untuk banyak-banyakkan berdoa di antara waktu asar sampai waktu maghrib. Kerana waktu itu kata Nabi, Allah takkan tolak apa sahaja doa yang dibaca oleh seseorang muslim ataupun hambanya. Dan yang kelima, kesilapan kita yang menyebabkan Jumaat kita jadi nothing, sia-sia, ialah kerana kita terlupa untuk perbanyakkan selawat kepada Nabi SAW. Ingat, selawat pada hari Jumaat tak sama macam selawat hari lain. Kata Nabi, selawat hari Jumaat akan dipersembahkan di hadapan Nabi SAW. Lepas ni korang kena muhasabah diri. Setiap kali hari Jumaat, jangan buat 5 kesilapan ini. So korang kena buat lepas ni. Jangan tinggal 5 benda ni, okey? Kalau video ni bermanfaat, tolong komen Masya Allah banyak-banyak kat bawah. Moga-moga Allah berkati Jumaat kita insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.